Apabila dia berpuasa tetapi dia tidak solat, dia melakukan satu perbuatan yang sangat sia-sia. Lebih baik dia tak puasa je lah. Sama je dosanya. Dia puasa tu cuma dapat penat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hari ini kita dah melepasi seminggu Ramadan dalam episod keempat podcast Duduk Sembang. Sebelum tu jangan lupa follow, like, komen dan subscribe YouTube channel podcast Duduk Sembang. So ini adalah episod khusus untuk bulan puasa. Kita datangkan tetamu khas kita yang kita import jauh. Tapi sebelum tu kita ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Betul. Kali ini kita mendapat tajaan daripada Tablik Pants. Kalau sahabat-sahabat ingat episod ketiga Tablik Pants, hari ini kita bersiaran di studio Tablik Pants. Betul. Yang ditaja oleh Abang Berg selaku owner Tablik Pants. Betul. So kini siapa kita punya tetamu? Ucapkan selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat. Ahlan wa sahlan ya Ramadan tu, selamat datang ke Ramadan tadi. Okey, awak Okey. Puasa kan? Aku dah good. So, aku puasa. Ya. Sama menyambut bulan puasa. Awak semua. Sebelum tu kita sikit pun aku ni. Kita kenalkan dulu kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Ini jangan lupa Hadi, dia adalah talent terbaru kita, merangkap host bersama saudara Hadi dan Kiri. Kita tanpa membuang masa, kita terus jemput kita punya tetamu undangan untuk perkenalkan diri kita. Kita perkenalkan Ustaz Abdullah Shirazi. Sila Ustaz ambil 1-2 minit untuk promote diri sendiri. 1-2 minit je. Promosi diri sendiri. Kenalkan diri, latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Shirazi bin Mahmud. Ya. Saya pemegang tauliah mengajar untuk negeri Selangor. Masih lagi memegang tauliah tersebut. Kelulusan saya belajar tak tinggi sangat. Bangunannya 2 tingkat je. Okey. Daripada Institut Bahasa Arab Universiti Antarabangsa Afrika, Khartoum. Kemudian saya sambung ke kuliah pendidikan dalam bidang sejarah. Dan sekarang ini masih lagi belajar di Universiti Islam Negeri Radin Fatah, Palembang dalam bidang sejarah dan peradaban Islam. Tadi Ustaz kata Ustaz mana? Khartoum. Dulu di Khartoum. Khartoum. Mana? Mana? Tak tahu sajalah. Mana kan? Dia kulit dia lebih kurang macam tu lah. Gelap sikit orangnya kan. Khartoum, Sudan. Sudan Selatan, tempatnya Sudan Utara. Sudan Utara. Dulu tukar dia buat persepadanan semula waktu pilihan raya tu, jadi Sudan Utara. Percaya. So episod keempat ni kita lupa nak bagi tahu. Episod keempat ni adalah episod kita pilih tajuknya puasa antara dosa dan pahala, Ustaz. Dosa dan pahala. Jadi soalan pertama untuk Ustaz. Soalan pertama dia, apa kelebihan kita di bulan puasa ni? Kelebihan kita berpuasa. Kelebihan kita lah. Kelebihan kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertamanya puasa ni, sebelum kita pergi jauh puasa tu kan, kelebihan puasa ni banyak, terlalu banyak. Sama ada dalam kalangan hadis sahih ataupun sama ada hadis tu dhaif. Puasa ni banyak kelebihan dia. Antaranya yang kita berada di awal Ramadan lagi kan. Kita masih lagi berada di 10 awal Ramadan. Dalam satu hadis yang popular. Walaupun status hadis ini agak lemah. Dan kita semua hafal. Kan? Dalam hadis ni disebutkan 10 awal Ramadan tu adalah rahmah. Kan? Awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya Allah bagi ampun. Wa akhiruhu ithqan minan nar. Allah bebaskan daripada api neraka. 3 perkara tu kelebihan paling besar tu. Ya, betul. Bila lagi kita nak dapat rahmat, bila lagi kita nak dapat keampunan, bila lagi kita nak Allah jamin lepas pada api neraka. Ramadan je. Bulan lain tak ada. Kan? Bulan lain tak ada. Bila sebut dosa dan pahala, kita kena tahu erti dosa, erti pahala. Pahala tu apa? Pahala tu ada satu perbuatan, bila kita buat Allah bagi ganjaran. Tu pahala. Dosa pula satu benda yang kita buat, kemudian Allah ancam dengan neraka. Dosa. Pengertian yang mudah. Begitulah. Kelebihan Ramadan itu, 3 perkara tadi tu besar. Okey. Kemudian ada 3 rangkaian hadis.
3 rangkaian hadis. Lebih kurang je bunyi dia. Kan? Yang pertamanya kita pun hafal masing-masing, cuma tak ingat. Hafal tapi tak ingat. Kan? Betul tu. Yang pertama je kan, yang Nabi SAW sebut. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dengan ikhlas, puasa shoma, puasa, Allah ampunkan dosa dia yang sebelum dan selepas. Berapa banyak dosa sebelum? Melambat apa? Banyak. Kan? Banyak. Berapa banyak dosa yang selepas? Tak tahu. Kemungkinan banyak. Tak terhitung lah. Yang akan buat ni pun kemungkinan banyak juga. Kan? Hadis yang kedua yang lebih kurang juga bunyi dia. Yang Nabi sebut, man qama. Tadi sama, siapa puasa. Ni man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun, qama, bangun. Bangun di sini maksudnya mengerjakan tarawih. Kan, mengerjakan tarawih. Majoriti termasuk Imam Nawawi menyebutkan bahawa hadis menyebutkan tentang tarawih. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh rasa keinsafan, Allah ampunkan dosa dia yang sebelum-sebelum ni. Allah ampunkan. Dan satu lagi hadis yang sama lebih kurang bunyi dia. Dari 3 rangkaian hadis tu. Man qama lailatul qadri. Siapa yang bangun sembahyang malam pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa yang sebelum. 3 hadis ni yang ulama kata ni rangkaian hadis-hadis, dan semua ni adalah kelebihan dari sudut agama. Kita tak cerita kelebihan kesihatan diri lagi ni. Kan? Kita cerita ni kelebihan daripada agama je. Maksudnya apa yang kita akan dapat bertemu dengan Allah nanti. Ini tak cerita lagi kehidupan kita ni, dalam puasa ni kita dapat kelebihan apa? Banyak. Terlalu banyak. Kan? Kita dapat, yang paling utama dapat mengurangkan berat badan. Nampak kan? Adi pun nampak susut sikit. Nampak susut sikit tu. Tengok, Nampak hilang dah jatuh. Jatuh bahu tu bahaya ni. Di, tapi ni aku pakai songkok. Ustaz Dola pakai kopiah. Apa yang kau pakai tu? Ini kopiah tasar kopi ni. That's why lah. Memang raya betul, memang inilah talent yang kita cari-cari sama ni. Itu pun kelebihan juga, sebelum ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Puasa muat Kepala dia tak ada saiz. Tiba-tiba kali ni kepala dia ada saiz pula. Ustaz, tapi bila kita cerita pasal ni Ustaz, apa hukum yang kita orang nak tanya ni, mewakili kawan-kawan lah. Podcast Duduk Sembang ni Ustaz, dia penonton dia adalah anak-anak muda, pemuda kan, rakan-rakan sebaya. So ramai kawan-kawan ni tanya Ustaz kan, kadang-kadang diorang ni puasa Ustaz, tapi diorang tak semayang Ustaz. Bukan Adi yang suruh tanya, bukan Adi. Bukan. Orang lain ni, cerita orang kat Afrika ni. Betul. Ni kita Sudan. cerita orang kat Afrika. Afrika. Kat Sudan. Sudan Barat. Kat KL tak ada. Semua baik. Semua baik. Puasa ni, baik, kita tengok puasa ni dia salah satu daripada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadah. Itu kuncinya. Yang kedua adalah solat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, tiang kepada agama itu solat. Maksudnya tiang ni solat. Puasa, zakat, haji, ini bukan tiangnya. Kan? Tiang ni solat. Tiang tak ada, rumah tak boleh tegak. Rumah tak boleh tegak. Dalam satu hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga ada di dalam Musnad Imam Ahmad, tapi dengan lafaz yang berbeza lah. Nabi kata apa? Ada orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa, melainkan lapar. Ada orang yang bangun malam, solat malam, dia tak dapat apa-apa, melainkan penat. Maksudnya Allah tak terima. Puasanya Allah tak terima, solat malam dia Allah tak terima. Dan dua-dua ni berlaku dalam bulan Ramadan dan bulan yang lain. Majoriti ulama berpendapat begini, memegang ini. Dia ada 2 pendapat berkenaan dengan meninggalkan solat tapi berpuasa. Ini pendapat 2 ni saja dalam majoriti ulama menyebutkan. Yang pertama, di kalangan mazhab Hambali dulu. Tengok pada mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Meninggalkan solat, puasanya tidak akan diterima. Tak terima. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis lain Nabi sebut al-farq bainal muslim wal kafir tarku salah. Nak tengok perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir dalam meninggalkan solat. Orang kafir puasa, agak-agak Allah terima tak kalau dia kafir? Tak. Jadi dalam mazhab Hambali, meninggalkan solat itu adalah kafir. Maka puasa orang kafir tidak diterima. Dalam mazhab kita yang kita pegang di Malaysia umum,
mazhab Syafi'i. Syafi'i. Dipanggil ashabus Syafi'iyah. Di kalangan imam-imam di kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa yang pertama, apabila dia berpuasa tetapi dia tidak solat, dia melakukan satu perbuatan yang sangat sia-sia. Lebih baik dia tak puasa je lah. Sama je dosanya. Dia puasa tu cuma dapat penat. Dalam riwayat Imam Ahmad dia katakan ju' wa atash, lapar dahaga, tu je dia dapat. Pahala tak ada. Puasanya sah tak? Beza dengan pandangan yang tadi, puasa sah. Puasa sah. Puasa dia sah. Tapi pahala kosong kan? Pahala tak ada. Pahala kosong. Pahala kosong. Puasa lalu lah tu. Puasa nak kata sia-sia lah, sia-sia. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim juga, kalau dia tak solat ni, bila dia tak solat, Allah kata apa? Kalau dia tak nak sembahyang, dia lapar dan puasa tu tak perlu bagi pada Allah, bagilah pada orang lain. Faham tak? Puasa kan menahan diri lapar dan dahaga. Betul. Jadi yang lapar dan dahaga tu bagi ke yang lain, Allah tak terima. Maksudnya meninggalkan solat tapi tak puasa, dia melakukan sesuatu yang sia-sia, buang masa. Kan? Melakukan perbuatan keji, kita masuk terus je lah. Melakukan perbuatan keji, maki hamun orang, bercakap lucah. Ini juga termasuk dalam hadis dari Imam Muslim tadi, melakukan perbuatan sia-sia ketika puasa. Iaitu Allah tak terima. Puasanya Allah tak terima. Kau pandang kau apa? Puasanya Allah. Tapi tak membatalkanlah puasa tu. Puasa sah. Tetapi tak dapat apa-apa. Pahala tak ada. Pahala tak ada. Pahala Kan? tak ada. Puasa ni sebulan Ramadan Ustaz kan. Berpuasa di bulan Ramadan kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni ada juga yang ambil awal puasa dengan apa gerd lagi. Oh, gerd orang cakap. Dia ambil hari pertama puasa dengan hari hujung puasa Ustaz. Dia pembuka dengan penutup Ustaz. Kan? Yang lebih tu dia tiba-tiba ada gastrik Ustaz. Dapat dua pahala tu je lah. Puasa yang pertama dan puasa akhir, dia dapat tak pahala puasa tu? Dapat. Kalau selagi mana dia solat dan dia puasa, dapat pahala. Berapa hari? 2 hari puasa dapat, 2 hari. Allah adil. Allah tak akan mengurangi sedikit pun pahala yang dia puasa tadi tu, walaupun 2 hari tu. Tapi perbuatan dia tu salah ke betul? Salah. Kita tak kata perbuatan dia betul. Kita mengatakan dia dapat tak pahala dia perbuatan baik dia tu. Dia puasa dan tidak meninggalkan solat pada hari pertama dan hari terakhir. Dapat tak pahala? Dapat. Yang dia tak puasa dan tak solat tu macam mana kira? Macam tu, dosa kerana meninggalkan solat. Selagi mana dia tidak beriktikad bahawa puasa tu tak wajib dan solat tu tak wajib. Dia tak iktikad begitu. Dia cuma malas. Malas puasa, malas solat. Dia kekal dalam Islam. Dia tak keluar pada agama. Berdasarkan mazhab Syafi'i. Dia tak keluar pada agama, tetapi dia melakukan perbuatan yang sia-sia lah. Ada kawan-kawan yang berniaga Ustaz, pada bulan puasa kan, cuaca panas apa semua kan. Adakah hukum untuk diorang untuk mungkin meninggalkan puasa ke ataupun tertinggal solat, mungkin dia boleh ganti ke? Ada. Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan puasa ni, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kita tanya dia, yang pertama, apabila kamu, Allah sebut apa? Wa in kuntum maridan, apabila kamu sakit, aw ala safarin, ataupun kamu bermusafir. Gantikan pada hari yang lain. Dia berniaga tu sapir tak? Tak. Dia berniaga tu dia sakit tak? Tak. Tak. Puasa. Wajib pada dia puasa. Sebab ada setengah orang yang menggunakan alasan tu untuk dia tidak berpuasa ataupun dia kata tak sempat semayang ke tak apa semayang. Kan. Maka alasan tak mengalahkan cara ni. Ya, maka dia kena meninggalkan. Kalau perniagaan itu menyebabkan dia lara dan meninggalkan apa yang Allah suruh, maka dia perlu meninggalkan perniagaan tu. Kalau dia tidur Ustaz, pasal dia kata kalau dia berniaga nanti kan, dia pun kawan-kawan juga, bukanlah kita kawan-kawan kan. Dia kata kalau dia keluar, dia jumpa kawan-kawan, dia mengumpat, mengata, mengeji. So dia kata baik lepas sahur tu dia tidur, dia bangun dia dekat Zohor. So dah minit dah waktu dia tu Ustaz. Ada macam tu kan? Ada. Okey lah, kurang mudaratnya Ustaz. Itu yang tidur ni. Panjang nafas tarik tu Ustaz. Tidur ni. Sama ke tidur? Tidur ni dia ada masa tidur dapat pahala. Ada masa tidur menjadi makruh. Ada masa tidur menjadi haram. Okey. Kan? Tidur mendapat pahala macam mana? Kalau memang dia keluar tu confirm dia akan duduk dengan kawan dia, mengumpat, mengata orang, tak semayang, tak puasa. Lebih baik dia tidur. Dia akan dapat pahala. Dapat pahala.
Tidur sebelum zuhur sebagai contoh. Tidur sebelum zuhur. Memang tentu dapat pahala. Tidur sebelum zuhur. Kan? Lepas isyak terus tidur. Kecuali Ramadan lah. Ramadan ni kan kita buat tarawih. Kan? Kita tak sembahyang tadi. Sembahyang tau. Kan? Jadi tarawih. Buat tarawih. Lepas tarawih terus tidur. Dapat pahala. Sebab Nabi suruh tidur. Kalau tak ada apa-apa di waktu malam tu, jangan begadang, orang kata. Jangan tidur lewat sangat. Tengok handphone lama. Tak dapat apa. Tapi tidur awal dapat pahala. Okey. Tidur makruh macam mana? Dia tak ada apa-apa pun. Bangun, sahur, terus tidur. Tidur panjang. Makruh. Dia tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Makruh ni sesuatu yang kita tinggalkan dapat pahala. Kan? Kita tinggalkan benda tu, kita dapat pahala. Kita buat, tidak mendapatkan dosa. Kan? Itu makruh. Jadi, kalau boleh tak tidur, tak payah tidur lah. Tapi kalau dia memang bangun tu kerja dan mengumpat orang, lepas tu dia bangun pun tak sembahyang, eloklah dia tidur. Elok dia tidur. Tidur yang haram tu? Tidur yang haram. Dia dah tahu dekat waktu solat. Dia dah tahu dah dekat dah waktu solat. Dia tidur lagi. Dia tidur. Ataupun dah masuk waktu solat, dia tidur. Dan dia terlepas waktu solat. Walaupun ada hadis yang Nabi sebut, terangkat, tidak dicatatkan dosa oleh umat, kepada umat aku ni, di atas beberapa perkara. Antaranya terlupa. Dan salah satunya tidur. Tidur ni buat sesuatu yang berdosa ketika tidur, tidak dikira dosa. Tetapi kalau dah masuk waktu solat, dia tidur. Dia tidur dan meninggalkan waktu solat. Tidur jadi haram. Haram. Dia memilih keadaan itu. Kan? Sedangkan dia boleh bangun. Dia boleh solat dulu, lepas tu tidur. Tapi dah masuk waktu solat dah. Udahlah puasa. Puasa tu bagus. Tak solat. Alasan tidur. Kita hanya tidur bila? Dah azan dah tadi, dia tidur. Tidur tu jadi haram. Faham. Jadi satu lagi Ustaz. Ni pula. Korek hidung, minum. Dia tak ada niat, mungkin dia terlupa. Macam mana? Nabi sebut dalam satu hadis. Korek hidung mata puasa tu? Korek hidung. Kan? Ter dulu. Yang pertama, Nabi sebut rufi'a anil ummati khata' wa nisyan. Allah ampunkanlah rufi'a anil ummati, tidak dicatatkan dosa pahalanya. Atas dua perkara, khata', kesilapan, yang kedua nisyan, terlupa. Bab makan ketika bulan Ramadan, kan? Makan habis-habis ni, masuk hari ke-8 esok ni, masuk hari ke-8, tiba-tiba lupa. Biasa hari pertama je lupa. Hari ke-8 dia lupa. Betul. Kan? Hari pertama tu perkara biasa. Biasa tu banyak yang berlaku begitu. Hari ke-8 dia lupa. Esok kan hari ke-8, terlupa. Bangun pagi, makan sarapan. Kena air Nescafe segelas. Mantap. Kan? Bersedawa, teringat Allah puasa. Apa hukum dia? Nabi kata itu rezeki yang Allah bagi kepada dia. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Allah bagi kepada dia. Kalau dia teringat, dia kena tinggalkan. Selagi dia tak ingat, dia makanlah sampai habis. Tak apa. Maksudnya, memang Allah bagi benda tu kat dia. Rezeki Allah bagi. Hadis tu sahih. Dan rezeki dia lah dapat makan. Ketika bulan puasa, membatalkan puasa tak? Tidak. Tak membatalkan puasa. Macam tu juga perkara-perkara yang kita jangka selama hari ni membatalkan puasa. Masuk korek hidung. Korek hidung batal puasa. Gini, dia ada 4 rongga. 4 rongga ni kita faham batal puasa ni. Tadi kan 4 rongga ni memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang pertama, mulut, hidung, telinga dan kemaluan. Kemaluan ni termasuk dubur. Okey, 4 tempat. Hidung ada tak tadi? Ada. Korek hidung tu memasukkan sesuatu tak? Dia masuk tu tangan dia keluar balik tak? Keluar kan? Dia masukkan jari dia tu, jari tu masuk perut. Tak masuk perut kan? Tak masuk perut, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tetapi dia melakukan sesuatu yang makruh. Makruh. Allah benci. Yang dibatalkan puasa itu adalah melepasi had. Air masuk. Masukkan air. Agaknya air tu mengalir masuk dalam ke ataupun dia keluar balik? Sebahagiannya masuk dalam. Masuk dalam. Batal. Batal. Kumuh-kumuh. Makruh. Tapi kumuh-kumuh tertelan. Terminum. Atas alasan tertelan. Dia memilih berkumuh-kumuh tu pun bukan tertelan. Memang saja telan tu. Memang saja telan. Tapi mungkin dia rasa macam dia tertelan. Jadi korek hidung tak batal puasa. Tak batal puasa. Melainkan dia korek tu, jari dia sampai ke tekak. Batal puasa. Kan? Banyak ya kau punya soalan masalah puasa ni. Mewakili. Ini semua sahabat-sahabat. Itu tak tanya lagi yang diabetes.
Cucuk insulin. Batal tak puasa? Batal tak puasa cucuk insulin. Masuk hospital, masuk air. Drip tu kan? Batal tak puasa? Melihat pada pelbagai pandangan. Ini dipanggil fiqh yang terkini. Zaman Nabi dulu tak ada. Tak ada istilah jarum suntikan. Zaman-zaman ulama sebelum tak ada. Tapi yang berlaku zaman moden ni berlaku. Kan? Orang kencing manis. Kencing manis tu tak apa, jangan kencing kawan. Kencing kawan lagi teruk pada kencing manis. Ramai Ustaz. Ramai. Jadi kencing manis ni. Ini nak kena buka topik lain ni. Yang melingit dah topik ni. Okey. Ustaz benar lupa. Dah terlupa lah. Hukum cucuk perut. Okey. Diabetes. Ada ulama mengatakan batal. Kerana apa? Dia dekat dengan perut. Perut ni tempat isi barang. Tapi sebahagian ulama kata, jumhur kata tak. Sebab apa? Dia tidak memasukkan alat tu berdasarkan part rongga tadi tu. Hidung, mulut, telinga dan dubur. Dia masuk ke perut. Jadi tidak membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Dia takut yang ubat tadi tu mengenai perut. Tetapi kita, majlis fatwa kita telah mengatakan tidak batal. Tak batal puasa, tak batal. Drip air ni pun tidak membatalkan puasa. Atas alasan sakit, bukan saja dia. Tetapi andai kata dia masukkan air tu menyebabkan dia kenyang betul. Batal puasa. Dia masuk drip tu, memulihkan air tenaga tu, dia. bukan memulihkan tenaga. Tetapi mengenyangkan dia. Masuk air tu memang nak pulihkan tenaga. Bukan nak pulihkan tenaga. Memulihkan tenaga dengan mengenyangkan diri beza. Dua perkara yang berbeza. Kalau dia sakit, menyebabkan doktor kata wajib untuk dia masuk air tu, maka wajib masuk air. Tetapi bila kita sebutkan begini, apabila dia sakit, Allah dah bagi keuzuran pada dia kan, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ambil kesempatan tu, dia tidak berdosa, bahkan dia dapat pahala kerana dia ambil rukhsah. Ambil rukhsah kerana Allah bagi. Dia tak puasa tu kerana sakit tu bukan kerana dia tak nak puasa, tapi Allah yang bagi. Dia ambil rukhsah, dia dapat pahala. Tapi dia kena gantilah. Dia gantilah. Ganti tu dia gantilah. Tapi di Malaysia, majlis fatwa kita kan, termasuk saya metik daripada kata-kata bekas Menteri Agama kita yang menyebutkan bahawa lebih afdal untuk dia tidak berpuasa. Lebih afdal untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa? Untuk tidak berpuasa. Tapi dia kena gantilah. Lepas bulan puasa dia kena gantilah balik. Dia kena ganti balik. Sebab dia sakit. Dia sakit. Orang tak masuk air di sini saja. Tengok buat benda masuk air. Tak ada. Memang dia sakit. Bila sakit air ni, ambil peluang. Ambil rukhsah. So itulah podcast Duduk Sembang episod kedua ni di. Musim kedua. Episod yang keempat. Dulu tahun lepas pun kita ada jemput juga Imam Jo, Imam Jo untuk topik ni juga. So soalan tahun ni adalah soalan-soalan baru. Daripada Hadi ni banyak soalan-soalan yang mencabar. So sekali lagi Hadi, kita ulang ni untuk penonton-penonton podcast Duduk Sembang ni. Jangan lupa follow, like, komen dan subscribe podcast Duduk Sembang ni. So dalam musim pertama sewaktu bulan puasa tu, soalan ni adalah soalan yang famous. Dan mungkin kita boleh refresh lah untuk penonton-penonton kita ni berkenaan tadi amalan yang paling penting bulan puasa ni adalah terawih. Selain daripada puasa itu saja. So mungkin Ustaz, masalah ni sentiasa terjadi terutamanya 5 ke 10 tahun kebelakangan ni. Kan di mana bulan puasa ni Ustaz, dia adalah bulan yang kita nak terawih. Kan? Tapi kebanyakan masjid, surau di dalam negara kita ni, terutama sekali Selangor, dia ada buat tazkirah Ustaz. Kan? Sedangkan kita nak terawih ni, lagi-lagi macam penonton-penonton podcast Duduk Sembang ni semua muda-muda lagi. So nak kerja. Kan? Malangkang tak boleh tidur lambat, nak bangun awal kan. Tiba-tiba masjid atau surau ni dia buat tazkirah dulu. Kan? Sedangkan tazkirah tu adakah satu keperluan ataupun saya rasa Majlis Agama Islam pun dah keluarkan fatwa. Tak boleh ada tazkirah. Tapi masih lagi Ustaz. So mungkin boleh bagi sedikit penjelasan lah keperluan tazkirah di antara terawih tu ataupun di waktu terawih tu Ustaz. Pandangan Ustaz lah. Baik. Berkenaan dengan tazkirah yang dilakukan ketika antara tarawih. Ini satu perkara yang popular 10 tahun kebelakangan ni lah. Kalau kita tengok dari sudut sejarah tak pernah berlaku lah. Ketika mana Nabi SAW, Nabi pun dalam riwayat daripada Aisyah menyebutkan bahawa ketika Nabi tarawih tu, hari pertama Nabi tarawih masuk masjid, ada 2-3 orang sahabat ikut. Hari kedua
Okey, ramai ikut. Hari ketiga ramai, hari keempat Nabi tak keluar. Jadi tak ada nak tengok, ada tak riwayatnya, ada tazkirah, tak ada tazkirah. Tak ada. Riwayat tazkirah tak ada lah. Berdasarkan hadis tu, riwayat tazkirah tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kena tahu, solat tarawih ni dia adalah sunat. Sunat. Tapi sifatnya sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Oh, pandai ni. Kau tahu sunat abad, sunat abad kau tahu apa? Sunat abad tu apa? Tak tahu tanya. Tak boleh tak? Aku tahu sunat muakkad ni. Kau main tembak aku juga aku punya. Tak tahu. Sunat abad tu daripada perkataan ba'dha. Ba'dha ni sebahagian. Abad maksud dia sunat yang dikira sebagai sebahagian daripada amalan tu. Contoh solat. Solat dalam mazhab Syafi'i, sunat abad itu antaranya adalah kunut. Jadi kita sunat sebahagian dari solat subuh. Dia panggil sunat muakkad. Tarawih ni sunat muakkad. Dia sunat tu juga tembak aku ya. Dituntut. Okey. Jadi sifat tazkirah itu juga adalah sifatnya adalah sunat. Sifat tazkirah juga sunat, sifat tarawih juga sunat. Okey. Jadi kita kena tengok di sini, ada tak hukum-hukum khusus berkenaan perkara tu? Secara khusus tak ada. Secara khusus tak mengatakan boleh tak boleh, tak ada. Jadi ulama kata apa? Berkenaan dengan tazkirah ketika tarawih, dia mestilah melihat balik kepada uruf, suasana, keperluan masyarakat. Kalau masyarakat memang datang niatnya untuk solat tarawih tanpa untuk dengar tazkirah, maka pihak yang bertanggungjawab untuk masjid lah, bagi contoh masjid, mereka perlu peka pada perkara ni. Jangan kerana mengatakan bagus ada tazkirah, bagus pada dia, bukan pada jemaah. Bagus mungkin pada dia. Jadi mengambil pendekatan, memang Ramadan ni siangnya orang penat, malamnya orang nak tarawih. Kenapa tak nak buat tazkirah lepas maghrib? Tazkirah dia bersifat sunat. Okey, kalau tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan, dia boleh dilaksanakan pada bulan lain. Tarawih tak boleh. Tarawih tak boleh. Tarawih tak boleh. Tak apa tuan-tuan, kita tahu malam ni kita tazkirah je. Tarawih kita laksana bulan depan. Tak boleh. Tak boleh kan? Jadi kalau kita kata, tuan-tuan, malam ni kita tarawih saja, bulan depan kita tazkirah. Boleh? Boleh. Boleh. Kan gitu. Jadi tidak ada hukum khusus. Kalau nak tanya dari sudut hukum khusus, tak ada hukum khusus. Tetapi dia ambil sekira di bawah uruf. Uruf ni maksud dia adat. Adat kita macam mana? Orang kita memang datang nak dengar tazkirah ke datang nak tarawih? Secara majoritinya nak tarawih. Kan, nak tarawih. Dan mereka mengambil kesempatan bulan Ramadan ni je boleh tarawih. Tarawih lah, bagilah peluang untuk orang tarawih. Kalau nak tazkirah juga, buatlah lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas maghrib. Banyak lagi masa yang ada tu. Dan kedua-duanya, bagus tak? Bagus. Kita tak mengatakan tak bagus. Dua-dua bagus. Dua-dua dalam kerangka yang Nabi sebut, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa dia kalau dia buat perkara-perkara itulah di dalam kerangka itu. Tetapi kena melihat dari sudut kepentingan, aulawiyat tu yang mana, nak tarawih ke nak tazkirah. Tapi Ramadan ni ambil kesempatan berkenaan tarawih. Kita tumpu pada tarawih kan. Dengan tazkirah, dengan tarawih, lalai tazkirah tak pergi, tarawih tak pergi, di rumah dia. Dua-dua tak pergi. Sebab apa? Alasan ada tazkirah. Penat. Tazkirah lama pula. Nak menunggu lama. Nak menunggunya lama. Kalau berceramah tu best apa? Dia ceramah short sendiri. Lepas tu dia suruh kita ramai dengar. Lepas tu last kali duduk luar, borak. Tekan tu. Ini melepas perasaan ke apa ni? Ini melepas perasaan ke apa ni? Tadi soalan lain ni. Sebelum kita beremosi, bagi soalan lain ni. Salingan je. Salingan. Betul. Saringan tu lain. Aduh, dah puasa ni kau jangan buat lawak ni. Tadi minum soya banyak sangat. Okey Ustaz, apakah cara untuk kita menghayati di bulan Ramadan dan apakah amalan yang perlu kita tambah lagi dalam bulan puasa ni? Sebelum sampai puasa sepatutnya kan. Soalan ni ditanya sebelum. Bulan lepas patutnya. Kena tanya pada bulan Syaban, bukan pada bulan Ramadan. Subhanallah. Tanya pada bulan Syaban, bulan ni. Ulama kata apa? Berkenaan dengan bila nak sampai Ramadan. Apa yang kita buat? Kita kena buat 3 perkara. Sebelum sampai Ramadan. Tapi ni dah hari ke-8 dah esok. Tak apalah, hari ke-8 pada ke-8 lah kan. Sekali jalan lah. Kan. Yang pertama, kita kena taubat dulu. Taubat sebelum masuk Ramadan. Ulama kata taubat dulu. Sebab kita nak menempuh satu bulan yang mulia ni. Allah nak ampunkan banyak dosa ni.
Kan? Jadi kita tahu bahawa bulan Ramadan, bulan keampunan, ambil peluang. Taubat dulu. Kan? Yang kedua, niat. Tak nak buat dah benda-benda yang selama hari ni aku buat yang tak betul tu, tak nak dah ulama tu. Kena niat betul. Perkuatkan niat tu, kan. Dan yang ketiga, niat juga untuk konsisten dengan kebaikan. Konsisten. Baik. Selepas Ramadan, sebab apa? Kebanyakannya orang dia bulan Ramadan ni dia masya-Allah lah. Masya-Allah. Solat tak tinggal, tarawih tak tinggal, puasa tak tinggal, masya-Allah. Habis je Ramadan, dia kembali balik, kan. The life is begun, kan. Jadi dia buat balik benda-benda yang selama hari ni dia buat, yang tak buat pada bulan Ramadan tu bagus. Dia tak boleh nak konsisten. Lepas tu ulama kata niat kena konsisten. Selepas Ramadan tu konsisten, kan. Yang konsisten ni, konsisten tak puasa tu memang konsisten tak puasa lah, kan. Konsisten pada benda baik. Jadi sebelum Ramadan tu kena niat tu dulu. Yang soalan kedua tadi tu, amalan-amalan, nak buat apa amalan-amalan ni, kan. Penambahan. Amalan-amalan penambahan ni buat apa saja dalam bulan Ramadan ni yang baik, Allah bagi pahala tu je. Sebab apa? Khusus Nabi sebut kenaan dengan Ramadan ni, puasa tu semua amalan kita, solat, zakat, apa semua ni dinilai oleh malaikat maklum pada Allah. Allah tahu, cuma Allah nak tunjukkan kehebatan Allah tu, Allah arahkan malaikat. Okey. Ialah macam bos nak tunjukkan kehebatan seorang bos. Bos kena arahkan kepada dia punya pekerja. Tapi dalam keadaan bos tu tak tahu benda pun. Tapi Allah ni dia tahu. Tapi nak menunjukkan kehebatannya Allah tu, Allah arahkan malaikat, catat. Tetapi puasa ni tak. Puasa ni Allah sendiri ambil. Allah sendiri ambil, ya. Allah sendiri, bila Allah sendiri ambil, maksudnya segala kebaikan tu Allah bagi belaka. Jadi kalau kita kata nak buat yang mana? Apa nak buat? Tak payah pilih, buat je semua. Buat semua kebaikan. Buat kebaikan. Buat je kebaikan. Paling kerap yang Nabi buat adalah sedekah lah. Bulan Ramadan ni sedekah. Sedekah. Ibnu Abbas kata, aku tengok rajin tengok Nabi sedekah. Tapi sampai Ramadan ni Ibnu Abbas kata, tak rajin lagi tengok Nabi sebegitu banyak sedekah bulan Ramadan. Dan ya, bulan Ramadan ni sebenarnya majoriti orang kita juga rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Tak ada lagi masjid yang sunyi daripada buka puasa percuma. Tak ada. Betul. Kan, banyak sedekah. InsyaAllah. Sebab apa? Sedekah ini adalah untuk mencuci dosa, kan? Mencuci dosa dengan sedekah. Sedekah sikit ni. Sedekah sikit cuci dosa. Kata kau lah sedekah aku. Ustaz, soalan terakhir Ustaz. Perkara-perkara yang sebenarnya dia orang kata tu ni tidak membatalkan puasa, tapi orang rasa tapi orang rasa betul membatalkan puasa. Sebenarnya soalan tu kita dah jawab dah tadi. Kan, dia sekaligus dah tu. Korek hidung tadi tu. Korek hidung tadi tu. Ya, ingatkan batal puasa. Tak batal. Tidur sepanjang hari. Ingat batal puasa. Tidur sepanjang hari tapi dia bangun mesti solat. Ni ada satu ni. Bangun sahur lewat, lepas tu dia pun kelang kabut makan tiba-tiba dah azan. Tapi azan tu tak habis lagi. Azan tu tak habis lagi. Allahu Akbar, boleh makan lagi tak? Tu. Okey. Kan? Kau ini tak buat kan? Tak buat. Ini polemik juga ni. Ini kalau jawab ni ada yang mengatakan tak betul tak betul sebab ini pandangannya sangat luas. Betul. Sangat luas. Yang pertama, dia mengatakan bahawa orang kita biasa buat, dia kata ada waktu imsak. Imsak tu adalah waktu persediaan. Ada waktu imsak. 10 minit sebelum azan tu kena berhenti makan dah. Okey. Ini kita kena perbetulkan. Tidak ada waktu imsak. Imsak tu waktu tu buat berjaga-jaga. Bukan tak boleh makan. Nak makan boleh, kena ingat ada dekat subuh. Imsak tu maksudnya berjaga-jaga, bukan tak makan. Kita tak makan terus dah mula puasa dah. Rasa macam berdosa je kalau makan waktu imsak. Kalau makan waktu imsak ni berdosa dah. Tak dosa, saya boleh makan tak? Boleh makan. Boleh lah ni. Imsak Tak salah lah. Berjaga-jaga. Sorry. My mistake. Yang kedua, dia bangun lambat. Dia makan. Nyop masuk mulut. Masuk je mulut, azan. Nah, di sini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama menyebutkan dia perlu makan kunyah dalam mulut saja, yang di tangan dibuang. Sekadar tu saja. Okey. Pandangan yang kedua mengatakan sampai habis azan. Sampai habis azan. La ilaha illallah. Letak, buang. Selesai. Pandangan mana yang betul? Kita kata bila benda tu ikhtilaf. Bukan kira pandangan mana yang betul. Ambil salah satu pandangan. Sudah. Itu je. Dalam ikhtilaf dia tak ada betul salah.
Islam ni kan agama yang mudah. Islam tu Allah sebut yassiru wa la tu'assiru. Kan? Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tu nak mudahkan kamu, bukan nak nyusahkan kamu. Maka ulama kata okey azan. Habis waktu sahur. Soalannya, awal azan ke hujung azan? Dalam kerangka azan tu lagi. Kita mengatakan bahawa memang ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, azan je letak makan. Pandangan kedua, habis azan. Habis azan, kalau tak salah saya, pandangan dalam mazhab Hanafi. Kan kita mengiktiraf ke semua mazhabnya ada empat-empat. Kan, kita iktirafkan. Jadi kita ambil pandangan tu, katakan boleh. Kalau dikata saya nak pegang pandangan yang azan je saya letak, dia terpulang, dipersilakan, tak ada masalah, tak marah pun. Seleloknya dalam waktu berjaga-jaga tu lah. Pasal kalau dia ambil kira azan tu pula, kan masjid sana azan lambat sikit Ustaz. So dia fikir dia ambil azan yang masjid abang kali terakhir ni. Pening Ustaz. Sebaik dia ambil imsak lah ya, berhati-hati ya. Ya, ambil imsak tu waktu berhati-hati, bukanlah kita tak boleh makan, tetapi dia berhati-hati, dah ready dah untuk stop makan. Sekali TV pula keluar lambat, dia ikut pula yang TV. Ustaz kata tu boleh kata dia. Jadi kita kata di sini bukan soal boleh ke tak boleh, bukan soal tu. Soalnya dalam fiqh ni dia luas. Jadi kita mengambil salah satu pandangan yang ada dalam fiqh, tak salah. Masalah kita nak paksa orang ikut pandangan kita. Aku rasa ini yang betul. Kau buat tu salah. Tak, pandangan tu ada tak? Ada. Ya, ambil je pandangan. Jangan paksa orang ikut pandangan. Nama pun pandangan kan? Nama pun benda tu ikhtilaf. Ikhtilaf dia kekal ikhtilaf. Semoga episod kali ni dapatlah memberi penjelasan kepada sahabat-sahabat penonton podcast Duduk Sembang. Aku harap waktu tengok ni. Waktu ni. Sebab pasal dia tapi saya secara peribadi ini adalah orang kata apa, ingatan untuk kita, ucapan kot. Selain puasa, selain tarawih, Ustaz betul kan kalau salah, zakat fitrah jangan lupa. Kan ini pun dah masuk 10 hari yang pertama Ramadan kan. Betul lah, ada yang kata lagi hujung lagi bagus katanya, tapi kadang-kadang boleh tunggu sampai hujung tu, tiba-tiba pun jam pun bahaya kan. So beringatlah, itu sedikit ingatan daripada saya lah. Hadi mungkin kejap lagi lah nak bagi ingatan ni kot. Tapi di akhirnya Ustaz, khusus untuk penonton podcast Duduk Sembang kita ni kan, ada tak nak bagi ada satu soalan ni. Oh, ada lagi soalan? Last ni. Apa dia? Okay, last. Apa keistimewaannya Ustaz 10 malam terakhir? 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ni adanya Lailatul Qadar. Betul. Lailatul Qadar. Okey. Lailatul Qadar ni, apa yang berlaku pada malam Lailatul Qadar? Turun Quran pada malam Lailatul Qadar. Nuzul Al-Quran. Nuzul Quran kita 17 Ramadan tengah-tengah. Macam mana nak kira tu? Kan? Jadi sebenarnya 10 akhir Ramadan tu berlakunya penurunan Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran ni adalah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kan, bila malam Lailatul Qadar ni, selain daripada malam Lailatul Qadar, ujung Ramadan ni, akhir Ramadan ni juga adalah malam yang mana Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada 10 terakhir Ramadan, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hadis ni yang mana Nabi kata, bila Nabi, kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Nabi SAW sebut, aku berpuasa kerana yang pertama, wulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari itu. Yang kedua, Nabi kata, wulidtu fihi, kemudian aku diangkat menjadi Nabi pada malam, pada hari tersebut. Maksudnya Nabi menjadi seorang Nabi itu bila turunnya wahyu yang pertama, betul? Dan kemudian pada waktu tersebut juga Nabi lahir, hari Isnin, kan? Jadi bila hari Isnin yang diturunkan wahyu itu sama dengan hari nuzul Quran. Malam Lailatul Qadar ini Allah bagi 1000 bulan, sama dengan 83 tahun pahala, kan? Dan sedikit saya nak tambahlah berkenaan dengan Ramadan ni, sedikit saja berkenaan sejarahnya. Allah turunkan dalam bulan Ramadan ni 4 perkara serentak. Allah turunkan hukum. Allah turunkan hukum serentak. Yang pertama, kewajipan puasa pada tahun yang kedua Hijrah, Ramadan. Hukum berjihad, perang kali pertama Allah wajibkan perang, jihad bulan Ramadan tahun yang kedua daripada Hijrah, iaitu berlaku perang Badar, perang yang pertama.
Yang ketiga, sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sambutan Hari Raya tu Allah turunkan arahannya juga pada bulan puasa. Yang keempat, hukum bayar zakat juga Allah turunkan dalam bulan Ramadan tahun yang kedua daripada hijrah. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Kalau cerita istimewa dari sudut sejarah, terlalu banyak. Tapi Lailatul Qadar ni Ustaz, Lalang si Adi nak tanya ujung-ujung ni pasal Lailatul Qadar ni. Pasal dulu bila kau cakap pasal Waktoy tadi, Waktoy pun 2 tahun lepas dia kata dia dapat Lailatul Qadar. So macam mana Lailatul Qadar tu, apa feel dia Ustaz? Kadang-kadang orang datang jumpa kita, aku dah dapat Lailatul Qadar lah, kita pun tak tahu. So adakah orang kata pokok tu tunduk, ada yang kata doa yang diangkat, tanda-tanda fizikal. Kadang-kadang kita pun kejar juga Lailatul Qadar tu. Kita pun bila tengok pokok tu padahal angin kuat, kita rasa oh aku dapat Lailatul Qadar tu. Malam Lailatul Qadar tu kita takkan sedar melainkan apabila dia telah berlalu. Okey. Sebelum dia datang kita tak tahu. Susah. Tetapi selepas dia datang, sebab apa? Nabi sebut. Nak tahu malam tu Lailatul Qadar ataupun tak? Esoknya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tahu, pakat tahu dah esok Lailatul Qadar, kita tunggu. Tapi Allah tunjukkan tandanya selepas berlaku Lailatul Qadar. Hari mendung. Ya, yang Nabi sebut. Betul. Kita hari keesokan harinya tu kita rasa terlalu tenang. Hari tu sangat tenang. Nak kata terlalu panas, tak panas. Nak kata terlalu sejuk, tak sejuk. Nak kata mendung macam nak hujan, tak juga. Nak kata panas sangat, tak juga. Itu tanda malam tadi berlakunya Lailatul Qadar. Dan memang biasa setiap bila kita akan merasai hari itu. Betul. Hujung Ramadan ada satu hari kita akan rasa begitu. Taklah bermakna kita dapat Lailatul Qadar, tapi malam tu adalah malam tu malam Lailatul Qadar berdasarkan tanda yang Nabi bagi. Tanda yang Nabi bagi. Kita tak tahu. Kan kalau kita tahu, pakat tunggu dah kan. Baguslah soalan Nadi ni, walaupun dah ujung-ujung. Tengah-tengah editor. So, jadi ada apa lagi nak tanya Di? Tak ada Ustaz. Dah Ustaz dah Ustaz pula. Nanti apa-apa kan PM tepi. Terus jadi Ustaz tadi. So Ustaz, di akhirnya Ustaz, bolehlah bagi doa sikit. Doakan kami penonton podcast Duduk Sembang, doa. Yelah, doa bulan puasa ni mungkin Allah angkat kan. Mungkin doa Adi sampai langit kedua je. Mungkin untuk Ustaz doa tak ada hijab, doa lah kami. Takut sampai langit pertama patah balik. So mungkinlah boleh doakan kami Ustaz, doakan penonton-penonton kami ni. Semoga ada keberkatan kami dalam bulan Ramadan ni. Kita doakan mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini Allah kira sebagai pahala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna ba'dihi min tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyya wa la mahruma matruda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa la tahrimna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala khairi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya munzilal Qur'an wa ya fariqal furqan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. So Di, kata-kata akhir Di. Buatlah apa saja kebaikan di bulan puasa. Janji Allah sentiasa ada pahala di dalam bulan puasa ni. Apa saja kita buat kebaikan kan. Okay, mewakili tim podcast Duduk Sembang, saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah Ramadan. Jadikan episod yang keempat ni untuk menambah pahala dan juga pengetahuan. Semoga dengan perkongsian ilmu malam ni bersama Ustaz Dollah, kami dapat jugalah tempias pahala hasil daripada perkongsian ilmu ini. InsyaAllah. Jangan lupa sebelum tu, sebagai tanda sokongan, tolong follow, like, komen dan share podcast Duduk Sembang. Semoga Ramadan kali ini mendatangkan keberkatan dan juga memberikan kesihatan kepada semua. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sudi menjadi host panel kami pada hari ini. Banyak ilmu. Terima kasih kepada Tablik Pants yang sudi menaja studio pada hari ini. Terima kasih kepada tim, penonton dan semua. InsyaAllah salam Ramadan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.